Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan siri lawatan ke 3 buah negara iaitu Itali, Perancis dan Brazil bermula Selasa. Perdana Menteri akan memulakan lawatan rasmi ke Rom, Itali selama 3 hari atas jemputan rakan sejawat beliau, Giorgia Meloni, yang juga lawatan pertama beliau ke negara itu sejak menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri. Duta Besar Malaysia ke Itali, Datuk Zahid Rastam berkata pertemuan kedua pemimpin itu juga seiring usaha berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan dua hala dan mempromosi kerjasama ekonomi di peringkat global. Semasa pertemuan ini, kedua-dua pihak dijangka akan membincangkan beberapa perkara yang merangkumi kerjasama dua hala dalam bidang ekonomi seperti perdagangan dan pertamburan, kerjasama dalam bidang pertahanan, tenaga boleh baharu dan alam sekitar, agrokomoditi, bidang digital, kerjasama dalam hubungan sesama rakyat termasuk pendidikan, pertukaran perayaan dan sektor pelancongan, dan juga isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama seperti kepengurusan ASEAN dan situasi di Timur Tengah. Pada Rabu 2 Julai, Perdana Menteri akan terlibat dalam mesyuarat meja bulat bersama Kapten-Kapten Industri Itali dan Malaysia dalam sebuah acara yang dianjurkan bersama oleh Kerajaan Malaysia dan Itali yang dipanggil Malaysia-Itali Economy Partnership Roundtable. Beliau berkata pada 3 Julai, Anwar dijadualkan mengadakan mesyuarat dua hala dengan Perdana Menteri Itali Meloni di Palazzo Chigi. Semasa pertemuan ini, kedua-dua pihak akan membincangkan beberapa perkara yang merangkumi kerjasama dua hala dalam bidang ekonomi seperti perdagangan dan pelaburan, kerjasama dalam bidang pertahanan, tenaga boleh baharu dan alam sekitar, agrokomoditi dan bidang digital. Turut akan dibincangkan ialah kerjasama dalam hubungan sesama rakyat termasuk pendidikan, pertukaran kebudayaan, sektor pelancongan, isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama seperti situasi di Timur Tengah, kata Zahid.